Goreng ayam separuh masak, gaul, garam dan kunyit ya. Biarkan ayam tu agak-agak separuh masak, angkat ya. Digoreng hingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Apa khabar sahabat semua? Para sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ni apa nak masak ayam sambal sahaja ya. Okey, jom kita tengok. Kurangkan minyak yang goreng ayam tadi tu. Tumis bahan kisar ya. Bahan kisar 2 biji bawang besar, 3 biji bawang putih, 1 inci halia ya, dikisar. Masukkanlah cili kisar tu ya. Opah letak dalam 5 sudu makan. Agak-agak lah ya, ikut pedas masing-masing. Sampai cili tu semua pecah minyak ya. Dan sedikit kering. Nampaknya bahan pun dah kering sedikit ya. Letaklah serbuk perasa, garam dan gula ya. Kalau suka tu letaklah bawang potong sedikit ya, dengan cili padi ya. Letaklah air ya untuk berkuah sedikit, taklah kering kan. Masukkan ayam yang digoreng separuh masak tadi tu. Gaul sebati ya, gaul rata. Biarkan mendidih, biar ayam yang digoreng separuh masak tadi dia masak betul-betul. Bolehlah dirasa ya. Dah pun siap. Kuah dia tu pekat-pekat sikit ya. Selamat mencuba. Jumpa lagi di dalam video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.